kerajaan yang dipimpin oleh PAS ini tumbang bukan kerana orang luar. Bukan kerana pembangkang. Pembangkang ada Satu je. satu kerusi ya. Pembangkang dipolis lah dalam konteks polis. Ada satu kerusi ya. Bukan kerana rakan kongsi bersatu daripada awal dah. Kerana kesilapan dan ketidakbijaksanaan pengurusan krisis dalaman PAS. Maksudnya bukan pecat. Panggil 3 orang tu duduk. Sebab dia cuba begini ya. Cuba kita tengok hari ni pecat. Esok speaker isytihar hilang kerusi. Petang Nak bincang. MB letak jawatan. Lah, kalau dah tahu kata MB nak letak jawatan, kalau dah kata dia nak letak jawatan, jangan pecat lah. Tak payah buat SD pun. Tak payah SD pun. Jadi maknanya sepatutnya daripada awal mereka panggil tiga orang tu macam saya sebutkan tadi. Presiden panggil, Ustaz Hashim Yassin panggil semua ketua-ketua kawasan ni. Panggil semua ketua kawasan Syahrudin, ketua kawasan Arau. Panggil ketua kawasan Kangang Ustaz Usaini. Panggil ketua kawasan Padang Besar. Sangat Azman. 3 orang 3 orang. Lah bukan ramai pun. Nak panggil 3 orang minum kopi di Arau Cafe itu pun boleh. Steko tak habis. Allah. Jadi duduk bincang sekali dengan MB. Mai okey, kita jadi panggil semua wakil rakyat. Panggil lebih sikit lah. Panggil semua wakil rakyat. Okey, krisis yang ada ni kita selesaikan. Jadi tak perlu dah lepas tu dipecat. Sekarang dah pecat, pergi letak jawatan. Siapa suruh hang pergi letak jawatan? Dan ini yang saya jadi tanda tanya. Siapa yang mendesak Menteri Besar letak jawatan? Siapa yang buat keputusan arah okey Menteri Besar letak jawatan selepas daripada kita pecat 3 orang? Saya tak boleh fikir macam mana strategis yang ada di peringkat kepimpinan PAS pusat ni. Hebat saya ingat Datuk Taqiyuddin pun antara orang lama. Menteri Besar Terengganu pun agak lama dia pernah jadi setiausaha politik. Datuk Goji Adi, Ustaz Datuk Tuan Ibrahim, kemudian Ustaz Idris. Ini semua orang-orang hebat, pakar strategi dalam menentukan arah haluan masa depan PAS ni. Takkan nampak arah dia letak jawatan lepas hampa pecat 3 orang. Saya sebab itu saya daripada awal saya kata kerajaan yang dipimpin oleh PAS ini tumbang bukan kerana orang luar. Bukan kerana pembangkang. Pembangkang ada Satu kerusi ya. Pembangkang dipolis lah dalam konteks polis. Ada satu kerusi ya. Bukan kerana rakan kongsi bersatu daripada awal dah. Kerana kesilapan dan ketidakbijaksanaan pengurusan krisis dalaman PAS. Kalau dia uruskan krisis itu cara baik, panggil 3 orang dan panggil semua pimpinan PAS, panggil semua aduan ini, saya fikir dia tak perlu letak jawatan, umum saja. Dia sendiri yang pergi umumkan kepada kepada tuanku, saya akan berundur dan ini nama baru daripada parti untuk dicalonkan menjadi Menteri Besar. Jadi tak ada masalah. SD 9 orang SD. 9 orang. Ini yang harus berlaku. Jadi bagi saya bahawa tindakan mereka memecat 3 orang itu satu tindakan yang salah. Dan tindakan meletakkan jawatan Menteri Besar pun satu tindakan yang salah. Sehingga akhirnya negeri terlepas kepada orang lain. Kawan-kawan di bawah ni pelekat posternya, pergi berarak sana, berarak sini, nak supaya ni kerajaan kita lah. Kerajaan PAS ni. Kita dah ada 4 negeri ni. Tiba-tiba hari ni negeri boleh ke orang dah. Jadi maknanya saya kesian kepada ahli-ahli PAS yang betul-betul berlemuh, bekerja bersungguh-sungguh, penuh keikhlasan. Tiba-tiba kegagalan pengurusan krisis daripada pimpinan utama parti ini menyebabkan hilang sebuah negeri, hilang sebuah kerajaan. SG4, SG3. SG3. Yang penasihat SG4 ni pun turun-turun ni. Yang saya pun tak tahu dah apa Tun nasihat apa Tun. Takkanlah Tun yang nasihat Cikgu Syukri letak jawatan. Takkan Cikgu Syukri nak pergi ikut nasihat Tun yang suruh dia letak jawatan. Sebab itu bagi saya bahawa sudah tentu Cikgu Syukri letak jawatan kerana nasihat daripada pimpinan parti. Apa punya tak bijaknya pimpinan parti PAS ni pergi nasihat, dia letak jawatan selepas 3 orang hampa pecat. Jadi ini yang menyebabkan krisis.